Jadi pada malam ni kita nak cerita tentang seorang sahabat Nabi SAW bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan kalau ingat kan, setiap kali kelas saya tanya, nama, ini kunyah ataupun laqab, maka jelas dekat sini, ini kita panggil sebagai kunyah. Kunyah. Kunyah ni apa? Saya tahu semua masih ingat. Memang eja macam bunyi kunyah. Kunyah kan? Kunyah. Bukan kunyah. Kunyah. Kunyah ni bila gelaran bagi seseorang dengan menggunakan nama Abu ataupun Ummu. Abu ataupun Ummu. Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Al-Qasim, Ummu Salamah. Ini semua kita namakan sebagai kunyah. Dan ia sunnah. Ia sunnah Nabi SAW. Jadi, ini Ummu Salamah radhiyallahu anha, nama sebenarnya Hind binti Abi Umayyah. Nama sebenarnya Hind. Hind binti Abi Umayyah. Tapi memang digelar sebagai Ummu Salamah radhiyallahu anha. Itu memang nama famous, nama yang masyhur, dikenali sebagai dengan nama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kenapa dinamakan sebagai Ummu Salamah? Sebab dia ni mak kepada Salamah. Ada anak namanya Salamah. Jadi kan, kalau nama dia Ummu Salamah, suami dia nama siapa? Suami dia nama, automatik namanya Abu Salamah. Abu Salamah. Ummu Salamah bersama dengan Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Okey, tapi cerita ni bermula sebelum lagi. Cerita ni bermula sebelum lagi mereka berkahwin. Daripada awal lagi nak cerita. Ummu Salamah radhiyallahu anha terkenal sebab ayahnya seorang yang dermawan. Ayahnya memang orang yang dermawan, dan dalam masyarakat Arab ni dan masyarakat kita pun, kalau ayah kita orang yang terkenal, kalau ayah kita orang yang baik, orang akan terus kenal siapa kita. Orang akan kata, ini anak orang tu, anak si fulan, anak orang yang rajin menderma. Jadi Ummu Salamah pada awalnya terkenal sebab ayah dia terkenal. Ayah dia terkenal sebab suka menderma. Biasa waktu bermusafir, kalau ada orang ikut dengan dia ataupun dia jumpa orang, ayah dia ni akan derma sekali. Ayah dia akan derma, okey makan sama-sama, bawa bekalan ni. Jadi dari situ dah terkenal siapa Ummu Salamah radhiyallahu anha, anak kepada orang yang dermawan, anak kepada orang yang suka menderma. Jadi sekarang Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia bercinta dan berkahwin dengan Abu Salamah. Abu Salamah nama sebenarnya Abdullah. Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah bin Abdul Asad. Okey, jadi ada dua watak sekarang ni, Ummu Salamah, Ummu dan Abu Salamah. Nama ni akan kita guna sampai habis kelas ni. Nama ni akan selalu muncul dalam kelas ni. Ummu Salamah dan Abu Salamah. Mereka memeluk Islam. Dan mereka berdua ni, Abu Salamah dengan Ummu Salamah, kita panggil sebagai Sabiqun. Golongan Sabiqun. Golongan As-Sabiqun. As-Sabiqun ni apa? As-Sabiqun golongan terawal yang masuk Islam. Golongan terawal yang masuk Islam. Ada beberapa orang yang mula-mula masuk Islam kan? Golongan-golongan yang orang-orang terawal. Golongan yang terawal memeluk Islam. Punyalah awal Abu Salamah memeluk Islam. Dia masuk Islam tak lama lepas Saidina Abu Bakar masuk Islam.
Dan kita tahulah Abu Bakar masuk Islam ni bila Nabi dakwah, terus kan? Terus dia masuk Islam. Maka Abu Salamah ni dia masuk Islam sangat awal. Dan Ummu Salamah pun join. Terus masuk Islam. Maka Ummu Salamah pun termasuk dalam As-Sabiqun. Golongan terawal masuk Islam. Dan kita kata tadi Abu Salamah dan Ummu Salamah ni keduanya sahabat Nabi SAW. Kalau lelaki kita panggil dia sahabat. Sahabah. Sahabat Nabi. Kalau perempuan, sahabiyah. Sahabiyah. Sahabat ataupun sahabi. Kalau perempuan, sahabiyah. Sahabat daripada kalangan perempuan. Jadi mereka berdua ni masuk Islam, tapi kita tahu Islam di Mekah ni banyak ujian. 13 tahun Nabi SAW di Mekah. Nabi SAW menjadi Nabi, menjadi Rasul dan berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Dan ujian di sana sangat dahsyat. Ujian yang umat Islam di Mekah hadapi, Masya Allah, kita tak akan tertanggung. Kalau berlaku pada kita, kita tak akan mampu nak hadap. Dan gambaran macam mana orang Mekah, umat Islam di Mekah hidup di zaman Nabi, kita boleh bayangkan pada hari ini umpama umat Islam di Palestin. Siksaan yang dibuat oleh musyrikin pada umat Islam di Mekah, kalau kita nak bayang, susah nak bayang, tapi yang paling dekat gambaran kita boleh tengok pada hari ini, bila kita tengok macam mana kekejaman Zionis yang dilakukan pada umat Islam di Palestin. Macam itulah gambarannya. Cuma bezanya Palestin dengan Israel ni di zaman moden, dengan teknologi yang baru. Di zaman Mekah, gunakan teknologi pada zaman tu. Gunakan senjata pada zaman tu. Itu je bezanya. Jadi 13 tahun Nabi SAW berhijrah ke Mekah dan kemudian selepas 13 tahun berhijrah ke Madinah. Duduk di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Dan di Madinah, Nabi SAW hidup selama 10 tahun sebelum baginda wafat. Sebelum baginda dipanggil semula menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup Nabi ni tak lama. Tapi Nabi sempat didik para sahabat. Nabi sempat berdakwah pada para sahabat. Jadi sahabat pegang betul sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi tu sampai kepada kita. Jadi bila kita pegang sunnah Nabi, kita meneruskanlah. Kita meneruskan ajaran Nabi. Kita meneruskan usaha para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi orang yang pegang sunnah, orang yang bawa sunnah ni, jangan sesekali rasa rendah. Orang yang bawa sunnah, semua ni, semua yang hadir pada malam ni, saya anggap antum, kamu semua ni, orang yang sayang ke sunnah dan pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita pembela sunnah, bila kita bawa sunnah, jangan sesekali rasa kita rendah. Walau mungkin ilmu kita tak banyak mana, tapi kita bawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi jangan rasa rendah. Masya-Allah, Siti Nur Aliyah dalam grup kan? Dalam grup kan mesej? Okey, Siti Nur Aliyah. Kita doa moga Siti Nur Aliyah ni diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan dan kekuatan insya-Allah. Kalau dalam kalangan kita ni ada masalah, boleh kongsi tau. Boleh kongsi. Kita semua ni sahabat. Kita semua ni sahabat. Kalau ada masalah boleh kongsi. Boleh nak luar. Okey? Kita ikut cara di zaman Nabi SAW. Jangan bersendirian. Jangan berseorangan. Okey. Jadi kita sambung. Kita sambung. Bila kekejaman di Mekah, umat Islam diseksa kan? Jadi Nabi SAW arahkan para sahabat dan berikan keizinan untuk para sahabat berhijrah. Hijrah ni ada 2 kali. Hijrah
berlaku sebanyak 2 kali. Mungkin ada yang baru tahu, hijrah berlaku sebanyak 2 kali. Kali pertama hijrah yang kecil dan kali kedua tu hijrah yang besar tu. Ni kali kedua ni, pergi ke Madinah ni kali kedua. Kali pertama berhijrah ke mana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Ke Habasyah. Habasyah ni rajanya Najasyi beragama Kristian. Tapi mereka ini Kristian yang jujur dan Kristian yang nak beragama dengan agama yang betul. Maka mereka baik. Mereka baik, dan bila Nabi SAW, sahabat-sahabat ni sampai dekat sana, Najasyi, raja di Habasyah, bertanyakan tentang Islam, bertanyakan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan bila dibacakan ayat Al-Quran, menangis dia. Menangis, dan dia tahu ini betul-betul Nabi. Ini betul-betul Nabi. Dan bila Najasyi meninggal dunia, Nabi SAW solat jenazah ghaib. Bila Najasyi, Raja Habasyah tu meninggal dunia, Nabi SAW dirikan solat jenazah ghaib. Menandakan Najasyi masuk Islam. Cuma dia tak cerita, cuma dia tak war-warkan sebab dia ketua negara. Negara Habasyah. Dan tanggungjawab dia tu besar. Kalau dia tinggalkan negara dia, berhijrah bersama Nabi, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, jadi tanggungjawab dia di Habasyah ditinggalkan. Jadi sebab tanggungjawab tu dia stay dekat Habasyah, dia stay dekat sana, dia tinggal di sana, tapi dalam diam ikut agama Nabi SAW. Jadi sebabkan kekejaman yang sangat dahsyat tu, maka umat Islam ada beberapa kelompok pergi berhijrah secara berperingkat ke Habasyah. Dan siapa yang pergi? Antaranya Abu Salamah dan Ummu Salamah pergi. Abu Salamah dengan Ummu Salamah ni pergi berhijrah ke Habasyah. Duduk dekat sana, berlindung dekat sana. Sebab Najasyi ni raja yang baik, raja yang adil, tak ada orang yang dizalimi dekat sana. Kalau pergi tempat lain, semua tempat lain tak selamat. Tapi sebab Nabi tahu Najasyi ni orang Kristian, Nasrani, yang betul-betul mengamalkan agama Nasrani, agama asal Kristian tu, maka Nabi hantarkan mereka ke sana. Dan Najasyi sukarela, suka hati terima kedatangan umat Islam di sana. Umat Islam berlindung di bawah kerajaan Nasrani di zaman Nabi SAW. Dan lepas tu berlaku beberapa peristiwa. Bila di Mekah ni berlaku beberapa peristiwa, antaranya yang besar dalam Islam bila Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah masuk Islam. Bila Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hamzah masuk Islam, viral. Viral dekat TikTok, dekat Twitter, viral. Oh, Sayyidina Umar dengan Hamzah masuk Islam, ini orang yang hebat. Orang yang kalau masuk Islam, Islam boleh terus menang. Segala kekejaman terhadap Islam boleh dihentikan. Ini orang yang sangat hebat. Jadi bila dengar berita Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, ni satu benda yang tak logik. Sayyidina Umar level-level Abu Jahal, level-level Abu Lahab, orang yang jahat, orang yang punya pengaruh, orang yang sangat hebat, masuk Islam. Terkejut, tak logik, gempar seluruh Mekah. Dan bila masuk Islam, Umar dengan Hamzah, orang-orang di Habasyah ni duduk dekat sana bukan ibaratnya orang Palestin. Ibaratnya orang Palestin dan orang Syria. Berhijrah sementara. Betul tak? Sementara je. Bila negara tu dah bebas, mereka kembali. Tengok di Syria. Mereka tinggalkan sekejap Syria sebab Syria tengah bergolak dengan sangat teruk. Bila Syria merdeka, ramai-ramai balik ke Syria. Ramai-ramai bergerombolan balik ke Syria. Jadi macam itulah, bila dengar Umar dengan Hamzah masuk Islam,
Ramai orang Islam di Habasyah yang balik semula ke Mekah. Ramai yang balik semula ke Mekah dengan harapan Mekah dah berubah. Dengan harapan Islam di Mekah dah lebih selamat dan Islam di Mekah lebih kuat. Tetapi apa yang berlaku berbeza. Walaupun betul Islam makin kuat, walaupun betul kekejaman pada Islam tu diorang mula takut nak kejam pada umat Islam sebab ada Umar dan ada Hamzah, tapi rupa-rupanya kekejaman pada umat Islam tu makin kuat. Bila mereka ditentang, kan bila orang yang berkuasa ni makin kita kuat lawan dia, makin kuat dia hentam kita, makin kuat dia tindas kita. Jadi umat Islam bila kembali semula ke Mekah dengan harapan tempat yang baru, tempat yang lebih baik, tapi rupa-rupanya teruk. Lebih kurang sama ataupun lebih teruk berbanding sebelum mereka berhijrah dulu. Jadi Abu Salamah dengan Ummu Salamah duduk semula di Mekah dengan penindasan, dengan kekejaman, dan semakin kejam orang Quraisy, musyrikin buat pada Nabi dan umat Islam, akhirnya Allah berikan keizinan untuk umat Islam berhijrah ke Madinah. New World, dunia baru, berhijrah ke Madinah. Jadi ramai-ramai orang nak selamatkan diri, pergi berhijrah ke Madinah, tinggal keluarga, tinggal harta, nak pergi ke Madinah. Nak bawa Islam, nak bawa iman, pergi ke Madinah. Tapi perjalanan untuk hijrah tu tak mudah. Proses nak tinggalkan rumah kita ni tak mudah. Jadi Ummu Salamah sendiri cerita, Ummu Salamah sendiri direkodkan cerita dia apabila mereka dah berniat nak berhijrah ke Madinah dan unta pun dah disiapkan. Ayah dia, Abu Salamah tu, suami dia, suami kepada Ummu Salamah, Abu Salamah ni dah siapkan unta. Abu Salamah dah siapkan unta untuk bawa mereka pergi berhijrah. Okay, saya suka lukis tau. Saya suka lukis tapi hasilnya mengecewakan lah. Okay, ni unta. Ni unta. Ada gaya kan? Gaya macam unta. Dah siapkan unta, dah siapkan kenderaan, dah letakkan barang-barang, anak dia Salamah pun dah naik atas unta. Ummu Salamah naik atas unta bawa anak dia Salamah. Tapi belum sempat nak bergerak jauh, belum sempat nak pergi, kaum Ummu Salamah namanya Bani Makhzum. Ini kaum kabilah bagi Ummu Salamah. Mereka halang dan tak bagi pergi. Mereka kata pada Abu Salamah, Abu Salamah, engkau nak pergi, pergilah. Engkau nak pergi berhijrah, pergilah. Tapi jangan bawa Ummu Salamah. Ummu Salamah ni orang kami. Engkau dah ambil dia, kahwin dengan dia, sekarang ni kau nak bawa dia lari pula. Sebab hijrah ni umpama lari kampung. Di zaman tu, umpama lari dari tempat tinggal. Jadi dia fikir, orang-orang ni fikir, Abu Salamah, kau nak pergi, pergi. Tapi jangan bawa Ummu Salamah. Okay? Jadi, Abu Salamah selamatkan anak tu, anak dia, dan Bani Makhzum ni ambil. Bani Makhzum ni ambil Ummu Salamah. Bani Makhzum ambil Ummu Salamah. Ditangkap. Tak dibenarkan berhijrah. Okay. Lepas tu anak dia, keluarga Abu Salamah ni pula, Bani Abdul Asad. Bani Abdul Asad, dia, okey, Abu Salamah nak pergi. Abu Salamah dah besar, okey, walaupun kau kabilah kami,
Okey, terpulang nak pergi. Tapi anak tinggal. Anak ni apa? Anak ni keturunan kami. Salamah tu keturunan kami. Keluarga kami. Jangan bawa pergi. Okey. Jadi akhirnya, dengan keserabutan tu, yang dapat pergi Madinah siapa? Abu Salamah je. Abu Salamah seorang dapat pergi Madinah. Dan Ummu Salamah dengan Salamah ni kena tinggal dekat Mekah tapi diasingkan. Ummu Salamah dekat Bani Makhzum, Salamah dengan Bani Abdul Asad. Mereka tak dibenarkan berjumpa. Bayangkan, Ummu Salamah sekarang ni, suami berhijrah. Dah tinggalkan negara. Dah pergi jauh. Anak dia pula kena colik. Anak dia pula kena ambil dengan orang. Bayangkan betapa sedihnya hati Ummu Salamah waktu tu. Abu Salamah dah berhijrah. Walaupun sedih kan. Walaupun sedih, tapi at least dapat duduk Madinah dengan Nabi. Dapat duduk Madinah dengan komuniti Islam di sana. Tapi Ummu Salamah stay dekat negara kafir. Paling kurang ada anak dia. Sekarang anak dia pun kena ambil. Anak dia pun kena colik. Dia ada siapa sekarang ni? Siapa yang boleh jaga dia? Siapa yang boleh teman dia? Yang ada semua waktu tu cuma orang kafir. Orang kafir yang memang tiap masa hina dia, tiap masa caci dia. Kenapa kau masuk Islam? Tak fikir ke masa depan? Torture dia. Allah. Cuba bayangkan perasaan Ummu Salamah macam mana. Dan Ummu Salamah sendiri cerita, setiap hari dia kan kena kurung, dia kan kena tangkap. Okay. Tapi maknanya dekat rumah sendirilah, dekat kampung sendiri. Dia kata setiap hari dia akan keluar, dia pergi balik dekat tempat di mana perpisahan tu berlaku. Dia pergi balik dekat tempat di mana suami dia tinggalkan dia, bukan tinggalkan tau, terpaksa tinggalkan, nak selamatkan agama. Dan di mana anak dia dipisahkan. Dia kata setiap hari dia pergi dekat sana, menangis. Setiap hari, menangis sampai malam. Mungkin dia pergi sana sebab fikir, mana tahu Abu Salamah datang ambil. Mana tahu anak dia, orang pulang. Setiap hari dia pergi dekat sini menangis. Selama berapa lama? Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Bayangkan betapa kesedihan kalau kita hilang orang yang kita sayang. Kalau kita hilang orang yang jadi tempat pergantungan kita, rasanya sejam pun dah sedih kan. Ini 1 tahun. Setahun. Tapi semua ni walaupun hati sedih, walaupun hati hancur, tapi iman dalam hati dijaga. Tidak pernah Ummu Salamah menjerit dan kata, "Ya Allah, kenapa engkau zalim pada aku?" Tak pernah. Kalau ada orang yang boleh doa macam tu, yang boleh kata Allah zalim, kalau ada, Ummu Salamah lah orangnya. Sebab nak berhijrah, dia kena tinggal seorang-seorang, anak dia pun kena ambil. Kalau nak kata Allah zalim, inilah contohnya. Tapi tak pernah sekali pun Ummu Salamah kata Allah zalim. Tak pernah sekali pun Ummu Salamah tak redha dengan ketentuan Allah. Okey? Ujian yang kita hadapi, tanpa saya nak mengecilkan apa-apa ujian yang kita hadapi, Allah bagi yang terbaik untuk setiap orang. Dan setiap orang tu mampu untuk tanggung ujian dia, tapi dia akan rasakan benda tu berat lah. Okay? Tanpa mengecilkan perkara tu, adakah ujian kita lebih besar daripada ujian Ummu Salamah yang terpaksa berpisah dengan suami, yang terpaksa berpisah dengan anak dia. Okay? Selama setahun menangis. Okay. Bani Makhzum, Ummu Salamah. Ummu Salamah ni Bani Makhzum. Contohnya Ummu Salamah ni orang Melayu. Suami dia pula orang Cina. Contoh gitulah. Suami dia pula orang Cina. Bani Abdul Asad. Jadi anak tu orang apa?
Orang Cina ni kata ni anak kami lah, ni orang Cina juga. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu lah sebab kita punya susur galur kan diambil belah lelaki. Jadi bila ada anak lelaki, kabilah ni akan anggap anak lelaki tu milik kami. Okey? Sebab engkau pun nak tinggalkan negara ni kan, kau pergilah sorang-sorang, anak ni kami jaga. Okey, macam tu saya umpamakan. Bani Abdul Asad dan Bani Makhzum, dia bersama sebab ni perkahwinan tu. Belah ayah dia. Okey, minta maaf mungkin tadi kurang jelas kan. Okey, macam itulah perumpamaannya. Jadi, selama setahun menangis Kalau kita lah menangis selama setahun, ya Allah masih bengkak mata kan. Dan sebabkan setahun menangis macam tu, orang Bani Makhzum ni, kita kena tahu dekat Mekah tak semua orang jahat. Ada yang baik. Ada yang cuma macam malah masuk campur lah. Gaduh-gaduh pasal agama ni, malah masuk campur. Ada juga macam tu. Jadi ada yang tak sampai hati tengok. Sampaikan ada yang kata, biarlah Ummu Salamah pergi. Biarlah dia jumpa balik suami dia dekat Madinah. Biarlah dia. Okay? Sampai ada yang macam tu. Dan Ummu Salamah dibebaskan. Dibenarkan untuk berhijrah. Alhamdulillah, walaupun Mekah ni jahat, walaupun orang kafir ni jahat, tapi kat mana tempat pun, sejahat mana pun orang kafir dekat situ, pasti ada juga orang yang baik. Walaupun bukan beragama Islam. Mesti ada juga kan kawan-kawan kita non-Muslim. Kita boleh kira kan berapa ramai yang jahat. Kebanyakannya baik je macam kita. Cuma dia tak masuk Islam. Macam itulah di zaman Nabi. Dan anak dia tu macam mana? Mereka pujuk pula Bani Abdul Asad, pulangkanlah anak ni, kesian dia. Dan terbuka juga hati, okey, kita pulangkan. Jadi, Ummu Salamah dapat balik anak dia. Okey? Mungkin ni doa Ummu Salamah, mungkin sepanjang setahun tu, dia doa pada Allah supaya kembalikan anak dia dan benarkan dia untuk berhijrah. Maka, Ummu Salamah pun berhijrah ke Madinah dengan anak dia. Pergi berdua je. Berdua je pergi rentas padang pasir. Masya Allah pergi berdua je. Rentas padang pasir. Seorang diri lah kan. Berdua je. Anak dia kecil lagi. Naik unta. Dan dalam perjalanan tu, ada jumpa dengan seorang lelaki. Namanya Osman bin Talha. Non-Muslim. Osman bin Talha. Dia tengok dua orang ni jalan berdua je naik unta. Dan tempat tu memang tak selamat kan. Perjalanan ni memang tak selamat. Bahaya. Macam-macam bahaya dekat padang pasir. Jadi Osman tolong bawa mereka berdua ni sampai ke Madinah. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia tolong. Dalam sejarah Islam ni, ada beberapa non-Muslim yang diberikan penghargaan sebab tolong Islam. Dan memang terkilan bila mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir. Padahal mereka baik. Jadi dah berhijrah sampai di Madinah, dapat jumpa balik dengan Abu Salamah radhiyallahu anhu. Dapat jumpa balik Abu Salamah, Ummu Salamah dengan anak dia selama 1 tahun terpisah. 1 tahun lama tau. 1 tahun terpisah kan. Sebab dia kalau tahu yang memang tahun depan dapat jumpa balik, tu tak apa. Tenang juga hati. Yang ni kita memang tak tahu dapat jumpa lagi ke tak. Dah terpisah dengan cara tu, orang tarik, orang tangkap. Lagi sedih kan. Tapi izin Allah, mereka berjumpa semula. Dan Abu Salamah, Ummu Salamah dengan anak dia, Salamah dengan ada beberapa adik-beradik lain. Lepas tu, di Madinah tu dapat adik-beradik baru kan, dapat anak-anak baru. Alhamdulillah. Sampailah berlaku Perang Badar. Peperangan Badar. Alhamdulillah, dalam Perang Badar ni, umat Islam menang. Umat Islam menang besar-besaran antara
orang yang join peperangan tu Abu Salamah lah. Okey, menang perang, alhamdulillah. Tapi zaman tu perang ni memang benda biasa. Dan kita pun dah bersedia yang kita boleh mati bila-bila masa je. Bila-bila masa kita boleh mati, bila-bila masa kita boleh terbunuh. Dan kisahnya Abu Salamah dengan Ummu Salamah berbual. Suami isteri kan. Dan Ummu Salamah kata Nabi SAW pernah beritahu sesiapa yang berkahwin dekat dunia ni, siapa yang berkahwin dekat dunia, maka dia akan bersama sebagai suami isteri juga bila dalam syurga. Siapa yang berkahwin dekat dunia dan dua-dua tu ahli syurga, maka bila masuk semula, bila diberikan masuk dalam syurga, kita akan jadi pasangan suami isteri semula. Sebab perkahwinan tidak diputuskan dengan kematian. Kematian bukan pemutus kepada ikatan perkahwinan. Ikatan perkahwinan kekal selama-lamanya walaupun orang tu dah meninggal dunia. Dan bila masuk dalam syurga, kita dapat kembali bersama pasangan kita. Cuma berpisah sekejap je. Berpisah sekejap dan akan kembali berjumpa di dalam syurga. Jadi Ummu Salamah kata, kalau macam tu, jom kita janji. Jom kita janji, lepas meninggal dunia, kalau pasangan kita meninggal dunia, jangan kahwin dengan orang lain. Nanti kita dapat sama-sama dalam syurga. Jangan kahwin dengan orang lain. Abu Salamah kata, jangan. Kalau aku meninggal dulu, kahwinlah dengan orang lain. Kahwin je, tak apa. Dan Abu Salamah doa, ya Allah, kurniakan kepada Ummu Salamah orang yang lebih baik daripadaku kalau meninggal dunia. Okay? Itu sekadar perbincangan Ummu Salamah dengan Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Jadi dalam perang Badar dah selesai. Sekarang ni masuk pula perang Uhud. Apa yang jadi dalam perang Uhud? Umat Islam kalah. Padahal kalau ikut dari sudut ketenteraan, perang Uhud, kita lagi lengkap bersenjata. Kita lagi kuat. Lagi ramai orang. Lagi ramai tentera. Tapi kalah. Kalah teruk. Ramai orang mati. Ramai orang syahid. Abu Salamah terselamat tapi cedera parah. Dan bila balik semula ke Madinah, Abu Salamah terlantar. Sakit. Jadi banyak masa duduk di rumah. Sakit. Sakit. Dan Abu Salamah pesan pada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, aku dengar Rasulullah SAW kata, sesiapa yang ditimpa musibah, ujian, lepas tu dia ucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma indaka ahtasibu musibati, fa'ajirni fiha. Ya musibah ini. Ya Allah, aku mengharapkan pahala daripada musibah ni. Ujian yang Allah bagi, kita boleh minta supaya Allah jadikan ia sebagai pahala. Jadikan ia sebagai penghapus dosa. Dan bila kita ditimpa dengan ujian, kita doa pula pada Allah, gantikan yang lebih baik. Gantikan. Kalau kehilangan keluarga, minta pada Allah supaya gantikan dengan yang lebih baik. Kalau kehilangan apa-apa benda pun, minta pada Allah gantikan yang lebih baik. Sampai satu hari Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dan Nabi SAW datang. Nabi datang jenguk dan Nabi tengok Abu Salamah matanya terbuka. Padahal dah meninggal dunia kan? Biasalah. Biasa kalau kita tengok orang
Ada dalam nota kejap lagi. Saya dah tulis semuanya. Boleh baca kejap lagi Mata Abu Salamah terbuka. Dan memang biasa orang yang meninggal dunia ni matanya terbuka. Jadi Nabi buat apa? Nabi tutup mata Abu Salamah. Nabi tutup dan Nabi kata, bila roh dicabut, pandangan akan ikut. Bila roh dicabut, pandangan akan ikut. Jadi rupa-rupanya mata kita cuba nak tengok roh kita pergi. Tapi bila roh keluar dari badan, mata tu dah tak berfungsi lah. Mata cuba nak ikut roh. Nabi kata, apabila roh dicabut, pandangan akan ikut. Dan Nabi pun berdoa, Nabi angkat tangan ke langit, Nabi berdoa, Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Ampunilah Abu Salamah, angkatlah darjatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah keturunannya dengan yang lebih baik, lapangkanlah kuburnya dan isikan dengan cahaya. Dan ingat lagi tak Abu Salamah pesan pada Ummu Salamah doa yang Nabi ajarkan bila kita ditimpa dengan ujian, kita minta pada Allah jadikan ia pahala dan Allah beri yang lebih baik. Dan dalam satu hadis yang dhaif, Ummu Salamah kata, aku amalkan doa tu, tapi bila sampai dekat part gantikan yang lebih baik, siapa lagi baik daripada Abu Salamah? Siapa? Tak ada. Abu Salamah jaga aku daripada sebelum berhijrah, lepas berhijrah, dia yang jaga aku. Tak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tak ada. Baiklah macam mana pun, takkan ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi dia tetap amalkan doa tu. Lepas tamat iddah, bila meninggal dunia, iddah 4 bulan, 10 hari. Habis iddah, datang beberapa orang melamar Ummu Salamah. Antaranya siapa? Antaranya Umar radhiyallahu anhu. Antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Ummu Salamah tolak. Ummu Salamah tak terima. Tapi dengan cara yang baik lah. Okay? Dengan cara yang baik, tolak. Sampailah. Kan bila fikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Yang boleh ganti kedudukan Abu Salamah. Nampak macam tak ada orang. Sampailah siapa yang datang meminang, siapa yang datang melamar, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang datang melamar Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi Ummu Salamah, of course lah seronok kan, Nabi datang melamar. Nabi. Tapi dia cool dulu. Kena tunjuk mahal sikit lah kan. Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah, ada 3 benda yang buatkan aku bimbang. Yang pertama, aku ni seorang yang sangat cemburu. Okay? Seorang yang sangat cemburu. Nabi pula ada ramai isteri. Takut kahwin nanti cemburu. Macam mana? Dan yang kedua, aku ni sudah tua. Aku ni sudah tua, berumur. Banyak benda yang aku tak boleh buat. Dan yang ketiga, aku ni ada ramai anak-anak. Beban. Nabi SAW jawab, Nabi jawab terus 3 benda yang Ummu Salamah risaukan tu. Nabi kata, tentang cemburumu, aku doa pada Allah. Aku doa pada Allah supaya Allah kurangkan rasa cemburu tu. Allah hilangkan rasa cemburu tu. Supaya Ummu Salamah redha untuk berkongsi. Mengenai usiamu, aku juga mengalami apa yang kau alami. Aku pun tua juga. Sama-sama tua. Bukan muda lagi waktu tu. Dan yang ketiga tentang anak-anakmu, itu pun anak-anakku juga. Masya Allah, sweetnya. Masya Allah. Itu pun anak-anakku juga.
Pandai Nabi SAW. Jadi apalah alasan yang Ummu Salamah boleh bagi lagi? Tak ada. Maka dengan rasmi Ummu Salamah radhiyallahu anha menjadi isteri Nabi SAW. Okey, Rasulullah SAW dan Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ni dia termasuk dalam Ummul Mukminin, ibu bagi semua orang beriman, sebab dia isteri Nabi SAW. Jadi mereka hidup bahagia selama-lamanya. Masya-Allah. Okey, apa yang kita nak sampaikan dalam cerita ni? Nak sampaikan perjalanan untuk sampai ke sini. Okey, perjalanan untuk sampai ke sini tak mudah. Kan? Tengok dia punya step daripada sini nak sampai ke sini tu, perjalanan tu tak mudah. Ada banyak ujian, ada banyak pancaroba, ada banyak orang yang dikorbankan. Ada banyak. Okey, soalan dari Afifah. Ya. Apa-apa yang Nabi SAW buat adalah berdasarkan wahyu. Okey? Apa-apa yang Nabi SAW buat adalah berdasarkan wahyu, walaupun benda tu untuk kehidupan peribadi. Sebab kita kena ingat Nabi SAW ni uswah ataupun qudwah yang Allah buat. Jadi yang saya pegang, apa-apa yang Nabi buat, walaupun ketika itu bukan perkara yang terbaik, itu pun daripada wahyu. Kan Allah kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah kata dalam Al-Quran, Nabi ni tak bercakap dengan hawa nafsu, semuanya tu adalah wahyu. Jadi perkahwinan Nabi dengan Ummu Salamah ni wahyu. Dan kebetulan saya terfikir juga, kan, Ummu Salamah doa pada Allah supaya Allah berikan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan Allah jawab dengan Allah berikan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tak kahwin dengan Ummu Salamah, bermakna Allah tak jawab terus doa Ummu Salamah tu. Di dunia terus Allah berikan jawapan. Nabi SAW sendiri yang kahwin dengan Ummu Salamah. Dan yalah, sayang kepada Abu Salamah, sayang. Tapi Nabi lebih baik, kan? Nabi lebih penyayang. Daripada semua sudut, Nabi SAW lebih baik. Saya pun selalu terfikir, isteri-isteri lain tak cemburu ke? Memang cemburu, tapi kok mana pun Nabi boleh beri lebih sebagai suami berbanding orang lain yang kahwin cuma seorang isteri. Sebab Nabi dalam segala sudut, Nabi yang terbaik. Dan tak ada seorang isteri yang dizalimi. Kalau kita pun hidup dekat dunia ni, hari ni, berapa ramai orang yang kahwin satu, tapi tak adil pada isteri. Tak diberikan hak yang sepatutnya. Yang isteri tak ada tempat untuk mengadu, tak ada tempat untuk berkongsi masalah. Nabi SAW boleh handle semua isteri Nabi. Dan Nabi lah orang terakhir dalam dunia yang diberikan keizinan untuk kahwin lebih dari 4. Nabi orang terakhir. Umat Nabi diberikan keizinan hanya 4 je. Maksimum 4. Tapi kalau tak boleh berlaku adil, Al-Quran juga satu-satunya kitab agama dalam dunia ni yang kata fawahidah, kahwin satu je. Al-Quran satu-satunya kitab agama yang kata macam tu. Jadi itulah saya nak sampaikan ibrah daripada cerita ni. Allah akan berikan yang lebih baik. Tapi mungkin kadang-kadang bila benda yang lebih baik tu sampai pada kita, kita tak rasa benda tu baik. Boleh jadi kan macam tu? Siapa yang tahu benda tu terbaik? Hanya Allah yang tahu. Kita dekat dunia ni kita tak akan nampak. Bila benda tu ada dengan kita, kita tak akan hargai pun. Kita tak akan syukuri pun. Sampailah benda tu hilang daripada kita, baru kita rasa, kan?
Kalau lelaki yang perempuan tu suka kahwin dengan perempuan lain, tapi perempuan tu single, boleh ke perempuan tu kahwin dengan lelaki yang dah kahwin tu? Sekejap saya ulang balik. Kalau lelaki, dekat akhirat, dekat akhirat tidak. Ada perbincangan, bukan perbincangan pun, ada orang tanya, contohlah kita suka orang tu, tapi tak sempat kahwin. Lepas tu dekat akhirat kita boleh jadi isteri dia ke? Tidak. Tidak dengan erti kata tak disebut dalam wahyu. Kita tak tahu. Tapi secara zahirnya, tidaklah. Secara zahirnya tidak. Sebab yang disebutkan dalam hadis ni, bila suami isteri betul-betul dekat dunia, dekat akhirat pun dia akan bersama. Kalau dua-dua tu masuk dalam syurga lah, maka mereka akan bersama semula di dalam syurga. Ada pun orang yang tak sempat kahwin. Orang yang tak sempat kahwin, dekat akhirat dia tak akan dikahwinkan. Dia kiranya meninggal dunia dalam keadaan tidak sempat berkahwin. Dan kok mana pun, ala kulli hal, kok mana pun, kita kena ingat yang dalam syurga, semua orang akan dapatkan yang terbaik yang dia tak boleh bayangkan. Dan dalam syurga kita tak akan rasa rugi, dalam syurga kita tak akan rasa left out, tak akan rasa ketinggalan, takkan. Kita akan dapat nikmat yang sangat cukup untuk diri kita sendiri. Okay, jadi jangan risau kalau tak dapat kahwin dengan dia. Nak kahwin dengan dia tapi tak dapat kahwin. Tak apa. Dalam syurga Allah akan bagi lebih baik. Tak akan rasa jealous. Tak ada dah Semua perasaan yang tak baik tak akan ada dalam syurga. Rasa jealous, rasa dengki, rasa cemburu, tak ada dah di dalam syurga. Semuanya akan rasa bahagia selama-lamanya. Inilah ending yang terbaik kan? Ending yang selama-lamanya, abadan abada, selama-lamanya. Pernah dengar orang yang masih single waktu di dunia, di akhirat dia akan dapat bidadari lelaki sebagai suami, betul ke? Betul yang kita akan ada, kita punya, yang lelaki akan dapat bidadari, yang perempuan akan dapat bidadara, maksudnya pasangan. Sebab di dunia sendiri pun kita perlukan pasangan. Cuma ada orang yang tak mampu, tak sempat. Dalam syurga kita akan dapat benda tu. Okey? Dalam hadis, dalam Quran, lelaki akan dapat bidadari, lelaki akan dapat isteri. Jadi ada orang tanya, kalau perempuan dapat apa? Kalau perempuan dapat apa? Maka jawabnya, perempuan pun sama ada akan dapat benda yang sama, suami yang baik, bidadara kan? Ataupun dia akan dapat yang lebih baik daripada tu. Sebab lelaki ni simple. Lelaki ni nak kahwin, nak isteri, nak pasangan. Perempuan pula ada macam-macam. Ada macam-macam yang mereka nak. Jadi Allah akan bagikan yang apa dia nak. Apa yang paling dia nak, itu yang Allah akan bagi. Okay? Perempuan dapat shopping dekat pasar, siap Jumaat, lelaki pun sama. Kita akan shopping sama-sama. Hari Jumaat, dalam syurga ada ada pasar, ada mall hari Jumaat. Dalam syurga, kita boleh beli, kita boleh, Masya Allah, sebab Allah tahu kan kita ni suka shopping. Kadang-kadang tak ada duit pun, nak cuci mata je. Maka dalam syurga nanti kita akan dapat. Dan pada hari yang sama, kita akan dapat tengok Allah. Allah bagi keizinan, Allah buka tabir, Allah buka tirai, dan kita akan dapat tengok Allah pada hari Jumaat. Masya Allah, hari Jumaat, hari yang mulia di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih kembali. Jadi saya rasa sekadar itu kelas kita pada malam ni. Saya harap kelas ni bermanfaat. Kalau ada apa-apa perkongsian, boleh maklum dalam grup. Dan kalau ada kekurangan, maafkan saya. Kekurangan masalah lain, saya minta maaf betul-betul. Moga-moga tak berlaku lagi, insya-Allah. Jadi kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.